geng, jumpa lagi bersama channel Dunia Kehidupan. So di sini kita berada di PKD. So kita di sini nanti akan berkumpul sama 20 orang untuk mengusik sayuran hidroponik yang dari tanam. Nampak syukur. Jom tengok ni. Tak datang kau apa? Kalau tak bagus saya. Besar lagi. Jadi nak cabut ke ataupun potong? Tanya cikgu. Ya. Tapi sebab tu letak benih baru. Nak pesan letak benih baru. Kangkung pun dah besar. Nenek suka masak lemak putih ni. Boleh kan masih je lama. Betul. Ni. Lemak putih boleh masak lama. Boleh nenek. Kalau tak pun boleh lah naik masak putih. Ya, dia tak pernah pula. Sedap. Ya. Taruh ikan bilis, bawang. Bumbu apa tak payah tambah labu pun tak payah. Dia saja. Oh, tengok. Oi. Dah pakai batik. YB surat. Dia lah YB. Dia YB dah batik tu. YB padu kambing tu. Kita pun ada belum pampul. Tak cakap. Kan panggil sama kebun kan boleh. Dari pingitan. Kebun. Bukanlah, jiwa kaki. Elakalah, Saruhan. Cepat. Tu Saruhan tu, dekat kepala. Di YB sebelah ni. Cari cepat. Cari cepat. Kali. Duduk kat itu. Sedap. Pegang je. Atas tu. YB. YB Fadli. Ini sikit. Nenek. Sedap kan. Sabarlah Cik Alin. Cik Alin jangan rapat saya isi orang. Yang tu janda tak apa. Nampak. Ajar. Nampak. Apa. Nanti tolong. Cepat. Tak dah. Dia mengada. Tak faham masa ni. Besok blend tu. Sayur je. Bagi Hello? dia lah setangkai sayur-sayur putih. Nak gambar dia kan. Nanti dapat tu dia Saja. saya. Cikgu. Tengok. Nak gambar. Ada muka saya. Tak. Orang nak gambar lagi lah. Apa nak ambil gambar lagi? Ya. Oh, tukar ya. Tapi kita pakai sayur tak seimbang. Patutlah tak seimbang. Jap. Yang tak tahu apa ni yang kuih tu tadi terus lah. Betul. Satu nak pegang. Nak gambar. Apa gambar je yang Nak gambar. Mesti bukan cantik besar besar. Kebun Komuniti Madani PKD Pajaras. Nak, boleh dia bagilah. Cabut. Nama saya mana? Yang saya punya nama mana? Anak jadi sayur kancung kat lu. Diam, sadap you. Ambil dah, malas. Aduk dah hati ya. Kita nak cari 3 pokok baru sepokok. Bagi sayur. Wah, nanti amal. Nanti campur semua dah campur sudah. Dia kat sini tak. Dapat dulu nek. Dapat dulu nek. Dah. Tadi orang ambil dah. Mana yang lambat? Sayur nak kena air bagi nanti dia akan berubah. Janganlah apa dulu semua. Ambil. Ambil orang yang ada. Orang yang ada orang tak ada sayang. Orang bagi 2 daripada 1 nak 2, bagi 2 nak 3. Jangan dulu tak masuk dia. Saya punya pun ada rumah. Saya punya dah habis. Jangan ni. Ni sawi putih. Buasak lemak sedap, kita masak lemak putih. Makan dengan ikan masin sampai belacan dan terbaik. Bagus buat dah saya kan. Okey, hari ni kita tuai sawi putih. Sayur ni sedap masak apa? Asam pedas. No, asam pedas. Sos tiram.
sos tiram. Taruh telur dengan tahu tu. Sos tiram. Okey kan, ini boleh kita masak tumis ala Cina letak halia dan juga letak udang kering, juga letak bawang putih, hampir goreng. Sedap. Nak masak apa Kita masak apa? Guna sos tiram je lah sedap. Kita boleh masak. Ni pun dah tua dah ni. Assalamualaikum. Hari ni saya berada di PKD Pahit Rasha. Hari ni agihan sayur kebun komuniti ya. Hari ni sayur sawi saya nak masak tumis air ya. Okey, terima kasih. Okey, yang ini akan saya campurkan bahan ini untuk buat mi bihun. Begitulah. Lek tak nak ke? Tumis air. Tak payah cabut dulu. Datang dah orang kan baru dia orang ambil. ini. Datang kita tak dapat lah. Kita nak tanam belajar tanam ni. Kita nak ganti baru. Takkan nak biar berapa lama? Ni pun 2 info je ha. Dah tua dah kangkung. Dia ada 2 pekan. Dah, ada tanam. Belajar tanam tu, belajar tanam tu. Alang-alang. Alang-alang pulang dasam. Dia sampai di pokok ni. Sini dia ada sini. Mak kau dah yang. Sebenarnya kita dah kutip sayur hidroponik dan sekarang kita nak belajar cara penanaman daripada Cikgu Fazli. Okay, kita akan belajar hidroponik sebentar lagi, di mana kita telah berjaya menuainya sebentar tadi. Dalam masa 30 hari tidak perlu langsung penjagaan, tiada penggunaan ACD, PTD, termometer, PPM, TDS dan bahagian lagi dia ada pertanyaan. Okay, mari kita teruskan kalau kita terus ni. Repost, retweet semula. Kita dah belajar pada awal pertemuan kita pada bulan 11 yang lepas, masa kita punya perasmian kebun kejiranan kita. Jadi kali ni kita nak Benang tu nak kena beli juga ke? kena beli. Benang tu pakai benang kat rumah yang jahit tak boleh? Ya, benar. Belum lagi. Saya beri mulu. Apa yang Tuhan tu? Okey. Okey, jadi kita ambil sedikit sahaja pun nak memadai. Okey, yang penting bila sampai ke tangan kita boleh agak dia segenggam sahaja dan kita perlu buat macam ni lah. Kita cairkan dia. Sebab apa? Yang pertama sekali kita nak udara boleh lari. Saya boleh sumbah je, tapi kalau nak lebih praktikal, kita jadikan macam ni banyak sikit. Lepas tu kita ambil bahagian tengah sini. Bahagian sini yang sebenarnya kita nak jadikan dia U. Letak sini. Kan? Tekan, dia akan jadi U. Yang paling sempurna lah, tapi mantap je tapi nak lebih sempurna lah. Masa ada orang yang suka kan kesempurnaan macam katanya macam mana guna benang, macam mana nak lebih apa tu lebih mampat sikit. Okey, jadi yang penting nampak tak ada cahaya masuk. Kalau dia masuk atau tandanya nyamuk boleh masuk. Nampak dan tu je. Separuh saja. Cuba buat sekarang. Tak beli ni. Oh, jual. Online ni. Oh, beli online. Dah cakap apa cikgu? Dah beli. Baju sebelah. Sebelah dia apa? Gembur. Tak ada ambil genggam dia. Gembur je. Gembur. Ada yang sebagi banyak tadi. Dia nanti dia padat. Macam kalau sikit tu. Cikgu, Kak Lu suka bulu-bulu. Ya. Cikgu masuk tak nyamuk? Tak kena. Tak. Kita akan isi air sebanyak 20 liter. 20 liter bersamaan dengan 1 inci level dia. 1 inci pada atas. 20 inci. Bersamaan dengan 20 liter. Bersamaan dengan 20 liter. 1 inci pada atas. Okey. Ini benih ni akan habis dalam masa 4 tahun. Lalunya saya beli, saya bagi orang dapat benih 2 jenis macam ni kan. Sawi Jepun dengan sawi putih. Okey, benih banyak macam ni 4 tahun baru habis. Jadi jangan minta benih banyak dengan saya.
Nampak dia buat apa? Satu lubang kita pakai 3 butir saja. Satu lubang 3 butir je. 1, 2, 3. Pakai sudu. Kalau kita tak ada tangan. Okey, jadi contohkan ni kan. Okey, ambil jangan banyak-banyak je sebab kita takut terlebih. Kalau terlebih kita terpaksa makan. Sebab tak letak dalam ni balik. Okey. Satu terima. Okey, jadi satu lubang kita ambil contoh pakai sehingga akhir hayat. Saya macam ni lah, saya macam ni. Nampak. Jadi kita akan isi air pahit, tuang dalam balang sebanyak 10 cawan. Okey, 10 cawan. Jadi dah penuh air tu dalam balang. Kalau yang ni 500 ml. Sini 500 ml. Ada yang cawan lebih kecil lagi pun tuang dia. Semua tu. Tuang semua. Semua tu untuk tugasan 10 cup. 10 aja. Okey, jadi waktu tu kita akan kacau dia dan tuang balik dalam 4 kali ganda daripada benih sawi. Sangat besar. Okey, jangan terpedaya. Kalau ada kangkung, tetaplah kangkung. Satu lubang 8 butir. Lebih banyak pada sini. Yang ini 3 butir kan? Yang ini 8 butir. Satu lubang 8 butir. Ni dia bukan sulung. Nanti kangkung. Aku besar ni. Boleh dia besar. Ke-8 dalam ni. Kena confirmkan lokasi penanaman masih dapat cahaya matahari 3 ke 4 jam. Lebih lagi bagus, kurang jangan. Kalau tak panas tak boleh duduk. Dia nak panas. Kalau dia layu jangan tengok. Sebab saya kami orang akan alihkan dia. Kalau pokok saya layu, pergi alihkan. Habis orang jangan pokok tak tengah. Terikan. Terikan. Tolong sekali sinaran. Jalankan dulu. Okey, jadi ini kita dalam kelas hidroponik 3T. Tanam, tinggal, Tuan. Kelas dan juga tadi kita menuai tanaman hidroponik sudah selesai. Lepas tu kita pun diberi juga kelas untuk tanaman macam mana cara nak menanam tanaman hidroponik. So bagi video ini kita tutup dulu. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.